Ini perkara 3 satu dalam perlembagaan persekutuan. Kita pun ada perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan jelas negara ni negara Islam. Ramai yang tak tahu tentang benda ni. Bila ramai tak tahu negara ni negara Islam, maka kita serahkan kepada orang bukan Islam untuk tentukan siapa negara ni, apa negara ni. Pihak bukan Islam dia kata negara ni bukan negara Islam, kita kata negara Islam, perlembagaan kata negara Islam, tapi dia kata negara ni bukan negara Islam, dia kata negara ni negara sekular. Sedangkan jelas dekat perkara 3 ni, Islam ialah agama bagi persekutuan, agama bagi negara ni. Yang di-Pertuan Agong perkara 371, bersumpah. Saya tak tukar gambar Agong lagi, berapa kali dah minta maaf, tak tukar lagi. Yang di-Pertuan Agong setiap kali mana-mana Agong nak masuk, jadi yang di-Pertuan Agong dilantik, dia perlu bersumpah, angkat sumpah. Ini sumpah dia. Kami Sultan Muhammad Kelima yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi, dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Dengar dengan jelas, semua orang boleh dapat dengar yang di-Pertuan Agong bila dia bersumpah pegang jawatan tu, first kali dia kena buat, dia sumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Dengan nama Allah dia bersumpah bahawa dia perlu memelihara Islam pada setiap masa. Bila-bila masa sekalipun dalam negara ni mesti pastikan Islam terbela, Islam terjaga, institusi Islam tidak dipinggirkan. Seharusnya institusi pondok ni mendapat bantuan penuh daripada kerajaan. Sepatutnya, sebab ini negara Islam. Perkara 12 dalam perlembagaan membenarkan negara ni menggunakan wang negara untuk membiayai institusi-institusi Islam. Itu hak kita dalam perlembagaan. Sekolah lain tak ada, vernacular tak ada hak, sekolah agama lain tak ada hak. Yang ada hak dalam perlembagaan perkara 12 tu institusi Islam saja. Jadi kita ada hak untuk minta, kita ada hak untuk tuntut. Tapi selama ni kita tak menuntut, ataupun kita tuntut tak dilayan. Tapi kali ni Allah dah bagi satu peluang lagi. Peluang kedua selepas kerajaan lepas dijatuhkan. Dah jatuh tertiarap sampai melampau-lampau puak bukan Islam ni, menghina Nabi, buat macam-macam hal, meruntuhkan institusi-institusi Islam. Satu persatu kuasa yang ada pada tangan orang Islam, kuasa ekonomi, diruntuhkan satu persatu. Tapi Allah dah bagi peluang kedua kepada kita. Kalau kita ulangi kesilapan yang lampau lagi, kita masih membiarkan institusi Islam ni terpinggir, isu umat Islam terpinggir, maka tak tahulah berapa kali Allah nak bagi peluang. Kalau jatuh sekali lagi, habis kita. Di Suruhanjaya Pilihan Raya, sebelum kerajaan jatuh baru ni, mereka telah mencadangkan 15 cadangan reformasi sistem pilihan raya yang dia nak buat tak lama lagi. Tak silap saya, dalam bulan 8 atau bulan 9 dia akan bentang 15 cadangan. Cadangan tu kalau dibuat, dilaksanakan, sistem pilihan raya yang ada dekat Malaysia ni akan berubah, dan orang Melayu Islam tak akan dapat negara ni sampai bila. Kalau benda tu berjalan 4-5 bulan lagi saja, alhamdulillah benda tu berjaya dihalang. Warga Cina dibenarkan masuk negara ni sampai 3-4 tahun. Nak buat apa? Visa dia sampai 3-4 tahun, mana ada visa sampai macam tu? Dan benda-benda tu sedang dirancang, dilaksanakan. Alhamdulillah, Allah bantu lagi. Bila masuk COVID-19, itu satu rahmat terselindung. Walau tu pun penyakit, tetapi dengan benda macam tu terhalanglah kemasukan-kemasukan yang ramai tu. Kita tak nampak kerja-kerja Allah ni. Allah bantu kita. Doa para ulama, kita tak tahu siapa punya doa makbul sampai terbalik kerajaan tu. Jadi kita terus berdoa, terus bercakap dan sebagainya. Masalah dia bila negara ni negara Islam, ada pihak-pihak yang cuba bawa masuk, macam saya cerita tadi tu. Bila kerajaan Amerika disuruh kaji fahaman-fahaman yang ada, banyak fahaman yang ada, ini fahaman-fahaman pelik yang mereka sedang sokong oleh pihak mereka. Fahaman Syiah masuk, fahaman pelampau evangelis, pelampau Kristian masuk, fahaman LGBT masuk, fahaman pluralisme agama, semua ni ada, dibiayai, dibantu dan dibenarkan bergerak fahaman-fahamannya.